Kenapa ramai orang Malaysia suka jadi mak rempit? Mak rempit ialah fenomena sub budaya samseng jalanan Malaysia yang muncul sekitar 1990-an, melibatkan sekumpulan remaja berlumba haram atau menunggang motosikal secara berbahaya, terutamanya kapcai di pusat bandar pada waktu malam. Fenomena ni berakar daripada budaya motosikal, keseronokan murahan dan sering dikaitkan dengan masalah sosial, laku musnah dan gangsterism. Asal-usul perkataan rempit sebenarnya tak ada satu jawapan rasmi yang betul-betul disahkan, tapi kebanyakan orang setuju ia datang daripada bunyi gaya tunggangan motosikal tu sendiri. Perkataan ni dipercayai muncul dari tiruan bunyi bila enjin motor kapcai yang diubah suai, diperah habis-habisan akan berbunyi macam rempit. Bunyi ni datang daripada enjin yang dipulas laju, exhaust bising dan gear yang ditekan agresif. Lama-lama bunyi itu jadi identiti dan orang muda guna perkataan rempit untuk merujuk kepada penunggang yang suka buat benda tu. Selain itu, ada juga teori yang kata rempit datang daripada bahasa Pasar Melayu sendiri yang menggambarkan tindakan merempit sebagai menunggang secara melulu, agresif dan berbahaya. Macam memotong sana sini, mencelah trafik dan memecut tanpa kawalan. Maksudnya, walaupun asal dia mungkin dari bunyi enjin, lama-lama perkataan tu berkembang jadi kata kerja merempit dan juga label untuk individu mat rempit. Contoh stunt yang sering dilakukan seperti Willy, Superman, Wikang. Fenomena mat rempit di Malaysia sebenarnya bukan sekadar isu lumba haram, tapi satu subculture yang terbentuk secara perlahan sejak beberapa dekad lepas. Asal-usulnya boleh dikesan sekitar era 1980-an hingga 1990-an apabila motosikal kapcai menjadi semakin mampu milik untuk golongan muda, terutamanya di kawasan bandar dan pinggir bandar. Model seperti RZ atau EX5 bukan je murah tetapi juga ringan dan mudah diubah suai. Pada waktu malam, jalan raya yang lengang mula dijadikan litar tidak rasmi untuk menguji kelajuan dan keberanian. Pada awalnya mungkin sekadar suka-suka, tapi lama-kelamaan ia berkembang menjadi satu identiti. Ada geng, ada kawasan, ada hierarki. Dari situ, aktiviti ini bukan lagi sekadar perlumbaan tetapi satu gaya hidup yang datang dengan simbol status, pengaruh dan pengiktirafan dalam komuniti mereka sendiri. Selain berlumba, mereka sering dikaitkan dengan pergaduhan, kecurian motosikal, buli jalanan dan melanggar undang-undang lalu lintas. Malaysia pula mempunyai kombinasi faktor yang menjadikan budaya ni lebih menonjol berbanding sesetengah negara lain. Akses kepada motosikal yang murah menjadikan hampir sesiapa je boleh terlibat, berbeza dengan kereta sport yang mahal dan eksklusif. Oi, mak rempet! Lain kali kalau tak ada duit, jangan nak betting dengan orang. Lain kali kalau tak ada duit, jadi mak rempet ajalah. Bahan pula, struktur jalan raya di Malaysia terutama lebuh raya yang panjang, lurus dan kurang sesak pada waktu malam secara tak langsung menyediakan ruang untuk aktiviti ini berlaku. Dari sudut sosial, sebahagian golongan muda mungkin kekurangan alternatif hiburan atau platform untuk menonjol diri secara positif. Bila tak ada saluran seperti sukan bermotor rasmi atau aktiviti komuniti yang menarik, rempit menjadi jalan mudah untuk melepaskan tenaga, tekanan dan keinginan untuk diiktiraf. Dalam dunia ni, keberanian dan kelajuan diterjemahkan sebagai kekuatan dan siapa yang paling berani atau paling ekstrim akan mendapat tempat tertinggi dalam hierarki sosial mereka. Dari perspektif psikologi dan biologi, tarikan terhadap aktiviti merempit berkait rapat dengan cara otak manusia bertindak balas terhadap risiko dan ganjaran. Apabila seseorang menunggang laju, melakukan aksi berbahaya atau berlumba dengan orang lain, badan akan menghasilkan lonjakan hormon seperti adrenalin yang meningkatkan degupan jantung dan fokus. Dalam masa yang sama, otak melepaskan dopamin, iaitu bahan kimia yang memberikan rasa seronok dan puas. Kombinasi ini menghasilkan satu high yang sukar digantikan dengan aktiviti biasa. Lebih menarik apabila seseorang menang perlumbaan atau mendapat sorakan daripada orang sekeliling, kesan ganjaran menjadi lebih kuat. Assalamualaikum. Tuan tanya,
PJS 9234 waktu 5Z color merah siapa punya? Lama-kelamaan, otak mula mengaitkan risiko tinggi dengan kepuasan tinggi, menjadikan aktiviti ini seakan-akan ketagihan. Faktor hormon seperti testosteron juga memainkan peranan, terutamanya dalam mendorong tingkah laku berani dan keinginan untuk menunjukkan dominasi dalam kalangan lelaki muda. Pernah tak terfikir juga kenapa ada perempuan yang minat sangat dengan mak rempit ni sampai dia jadi minah rempit? Isu kenapa setengah perempuan tertarik dengan mak rempit hingga muncul istilah minah rempit boleh dilihat dari beberapa sudut. Dari segi psikologi sosial, individu yang berani mengambil risiko sering dilihat sebagai lelaki yakin dan berkarisma walaupun tingkah laku mereka bahaya. Dalam konteks komuniti rempit, lelaki yang paling berani atau paling terkenal biasanya mempunyai status tinggi dan ini secara tidak langsung menarik perhatian. Selain itu, pengalaman yang ditawarkan seperti menunggang laju pada waktu malam dengan suasana yang penuh adrenalin boleh mencetuskan emosi yang kuat dan emosi yang intens. Emosi ini kadang-kadang disalah tafsir sebagai tarikan atau keseronokan. Faktor persekitaran juga sangat penting. Kalau seseorang dibesarkan atau berkawan rapat dengan individu dalam budaya ni, kecenderungan untuk terlibat akan meningkat kerana ia menjadi sesuatu yang normal dalam kelompok sosial mereka. Saya ingat saya nak makan buah lah, Wak. Buah apa pula? Petang-petang macam ni, Bi. Awak tengok apa? Ih, gatal baby ni. Yang menariknya, fenomena seperti ini bukan unik dekat Malaysia je. Dekat Indonesia, terdapat budaya balap liar yang hampir sama melibatkan motosikal kecil dan perlumbaan jalanan pada waktu malam. Di Thailand, kumpulan remaja juga sering terlibat dalam aktiviti lumba haram dengan elemen geng dan identiti yang kuat. Di Brazil pula, budaya growl menekankan aksi stunt seperti wheelie di jalan awam, manakala di United States, street racing lebih sinonim dengan kereta berkuasa tinggi. Walaupun bentuk dan kenderaan mungkin berbeza, asasnya tetap sama. Keinginan untuk merasai kelajuan, mencabar bahaya dan mendapatkan pengiktirafan sosial. Kesimpulannya, budaya merempit ni wujud hasil gabungan faktor ekonomi, sosial, psikologi dan biologi. Ia bukan sekadar aktiviti haram, tapi satu bentuk ekspresi diri bagi setengah golongan muda yang mencari identiti, keseronokan dan tempat dalam masyarakat mereka. Selagi faktor-faktor ni masih wujud macam akses mudah motosikal, kekurangan alternatif dan sistem ganjaran dalam otak yang menguatkan tingkah laku berisiko, fenomena ni akan terus hidup walaupun pelbagai usaha telah dibuat untuk membendungnya. Jadi, macam mana pula dengan pendapat anda? Adakah anda merupakan salah seorang mak rempit di Malaysia? Cuba komen dekat bawah. Kalau anda suka video ni, jangan lupa subscribe channel ni. Jangan lupa juga like, share dan komen. Berikan pendapat anda di ruangan bawah. Nama saya Ras Daniel. Terima kasih kerana menonton. Selamat tinggal. Jumpa lagi. Assalamualaikum.